Kita selalu anggap anime hanyalah fiksyen, cerita yang dicipta untuk hiburan semata-mata. Tapi korang tahu tak, ada anime yang sebenarnya berdasarkan kisah yang sebenar. Ada yang diinspirasikan dari tragedi menyayat hati, ada yang lahir dari pengalaman hidup pengarangnya sendiri, dan ada juga yang datang dari kisah kehilangan, perjuangan dan penyesalan sebenar. Dalam video kali ini, aku nak kongsikan 10 anime popular yang sebenarnya berasaskan kisah sebenar. Yang terakhir sekali memang padu, sebab kisahnya tentang budak sekolah something di Jepun yang betul-betul wujud. Duduk relax, layan sampai habis dan jangan lupa like, share dan subscribe. Yang pertama, Shin-chan. Pergi ke taman yang besar. Yeay, taman yang besar, taman yang besar. Seronok pula dia ni. Tapi kan tak tahu pula ada taman macam tu dekat sini. Betul tak? Shin-chan ni nampak kelakar kan? Tapi ramai tak tahu ia lahir dari tragedi sebenar. Kisah asalnya diinspirasikan dari kisah tragis keluarga Usui. Ada teori mengatakan Shinosuke Usui, budak sebenar yang menjadi inspirasi watak Shin-chan, telah meninggal dunia selepas cuba menyelamatkan adiknya Himawari dari dilanggar kereta. Ibunya, Yoshito Usui, terlalu sedih dan mula melukis Shin-chan berdasarkan kenangan terakhirnya. Komik itu menjadi popular dan akhirnya diadaptasi menjadi anime yang kita kenal sekarang. Walaupun pencipta manga tidak pernah confirm benda ni, ending manga tersebut ada satu babak yang menunjukkan mak Shin-chan menangis sambil memegang lukisan anaknya. Kalau teori ini betul, maksudnya kita selama ni gelak dengan kisah sedih seorang ibu yang rindukan anaknya yang telah tiada. Yang kedua, Slam Dunk. Berdasarkan kisah sebenar seorang pemain bola keranjang. Slam Dunk bukan sekadar anime sukan biasa. Kisah ini sebenarnya diinspirasikan dari seorang pemain bola keranjang yang sebenar yang telah meninggal dunia akibat kemalangan. Watak Hanamichi Sakuragi dipercayai berdasarkan Sae Kazuo, seorang pemain yang berbakat tapi meninggal dunia sebelum sempat mencapai impiannya untuk bertanding di peringkat yang tertinggi. Takehiko Ino, pencipta Slam Dunk, dikatakan mendedikasikan karya ini untuk mengenang sahabatnya yang pergi terlalu awal. Yang ketiga, Grave of the Fireflies. Kisah benar masa Perang Dunia Kedua. Anime ini memang terlalu sedih, tapi korang tahu tak, ianya berdasarkan kisah sebenar. Cerita ini berdasarkan pengalaman pengarangnya Akiyuki Nosaka yang kehilangan adiknya akibat kebuluran selepas Perang Dunia Kedua. Dia rasa bersalah sebab tidak dapat selamatkan adiknya dan menulis cerita ini sebagai cara untuk melepaskan rasa perit yang disimpan selama bertahun-tahun. Yang keempat, Barefoot Gen.
berdasarkan tragedi Hiroshima. Barefoot Gen adalah salah satu anime yang paling menyentuh hati sebab ia menunjukkan keperitan hidup selepas bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Pengarangnya, Keiji Nakazawa, adalah mangsa yang terselamat dari serangan bom atom. Dia melihat sendiri keluarganya mati di depan mata dan melalui penderitaan hidup selepas tragedi itu. Yang kelima, Welcome to NHK. Kisah benar pengarangnya yang pernah menjadi hikikomori. Tatsuhiro Sato, 22 tahun, sudah menjadi hikikomori hampir 4 tahun. Tak kerja, tak belajar dan percaya ada konspirasi rahsia NHK Nihon Hikikomori Kyokai yang sengaja perangkap orang macam dia dalam dunia pengasingan. Hidupnya berubah apabila dia bertemu Misaki Nakihara, gadis misteri yang berjanji untuk menyembuhkan dia. Tapi bukan senang. Sato terjebak dengan projek game Erok, MLM scam dan hampir masuk kultus bunuh diri. Anime ini menunjukkan realiti gelap depresi, ketakutan sosial dan kegagalan dalam hidup dengan humor hitam yang pedih. Kalau korang nak cerita yang relate tentang struggle nak keluar dari kejatuhan diri sendiri, Welcome to the NHK adalah pilihan yang wajib. Yang keenam, Steins Gate, berdasarkan kes time traveler John Titor. Korang tahu tak yang anime Steins Gate ni sebenarnya berdasarkan kisah sebenar, bukan main reka-reka je. Tapi ada kaitan dengan satu kes time traveler yang pernah menggemparkan internet, iaitu John Titor. Pada tahun 2000, ada seorang mamat ni muncul dalam forum guna nama John Titor. Dia claim dia dari tahun 2036 dan datang ke masa lalu sebab nak cari komputer lama, iaitu IBM 5100. Katanya, komputer ini ada fungsi rahsia yang boleh bantu masa depan. Dan yang peliknya, fungsi itu memang betul wujud. Dalam Steins Gate, ada watak yang guna nama John Titor. Ada IBM 5100 dan ada CERN, iaitu organisasi yang kaji time travel. Sebiji macam apa yang John Titor pernah cerita. Dan yang paling mind-blowing, anime ni guna konsep world line theory. Ubah masa bukan fixed timeline, tapi cipta realiti baru. So, ini semua kebetulan atau sebenarnya membuat Steins Gate ni tahu sesuatu yang kita tidak tahu? Drop teori korang kat komen. Jangan lupa like dan subscribe sebelum korang hilang dari timeline ni. Yang ketujuh, Violet Evergarden. Pernah tak kau tengok anime, tiba-tiba mata masuk habuk? Kalau pernah, kau tak sorang-sorang. Violet Evergarden bukan sekadar anime biasa. Dia boleh buat hati kering pun jadi tisu basah. Violet ni dulu mesin perang, tak faham apa itu kasih sayang. Sebelum Major Gilbert hilang, dia dengar 3 perkataan. Aku sayang kau. Kokoro kara. Tapi dia langsung tak faham apa maksudnya. Lepas perang, dia jadi auto memory doll, iaitu sebagai seorang penulis surat. Tulis surat penuh emosi. Paling pedih, seorang ibu tulis surat untuk anaknya, tapi surat tu dihantar setiap tahun selepas dia tiada. Ramai penonton menangis teruk. Kenapa lelaki suka tengok anime ni? Sebab dia bukan sekadar cerita cinta, tapi tentang kehilangan dan belajar untuk move on. Kadang yang paling sakit bukan sebab kena tinggal, tapi sebab tak sempat cakap benda yang sepatutnya. Kau pernah menangis tengok anime ni atau masih nak cover dengan alasan habuk masuk mata? Komen dan subscribe sebelum surat terakhir kau sampai. Yang ke-8, A Silent Voice. Kau pernah buat silap besar? Silap yang kau rasa kau tak boleh maafkan diri sendiri. A Silent Voice bukan sekadar anime biasa. Ia kisah tentang buli, penyesalan dan peluang kedua. Shoya Ishida, seorang budak sekolah yang nakal, selalu cari pasal dengan Shoko Nishimiya, pelajar perempuan yang pekak. Dia ejek, dia sakat, malah sampai rampas alat bantuan pendengaran Shoko. Semua orang gelak, semua orang enjoy. Sampailah satu hari, cikgu dan kawan-kawan dia mula salahkan dia balik. Dari pembuli, Ishida bertukar menjadi mangsa. Dia dibuang, dia disisihkan dan lama-kelamaan dia mula percaya yang dia tak layak ada kawan. Bertahun-tahun kemudian, hidupnya sunyi. Dia tak berani pandang muka orang. Sebab setiap kali dia cuba, dia nampak simbol X yang tutup muka mereka. Itu tanda yang dia dah putus asa dengan dunia. Tapi segalanya berubah apabila dia berjumpa semula dengan Shoko. Kali ini, dia nak tebus dosa. Dia nak betulkan balik apa yang dah dia hancurkan dahulu. Tapi persoalannya, boleh ke Shoko maafkan dia? Dan yang lebih penting lagi, boleh ke dia maafkan diri sendiri? Anime ini bukan sekadar kisah tentang buli. Ia cerita tentang bagaimana penyesalan boleh menghantui seseorang
orang sepanjang hidup. Ia buat kita fikir berapa ramai orang yang kita pernah sakiti tapi kita tak sedar. Dan kalau satu hari nanti kau dapat peluang kedua, kau cukup berani ke nak hadapinya. A Silent Voice, anime yang akan buat kau termenung lama. Yang ke-9, The Wind Rises. Korang tahu tak, The Wind Rises ni bukan sekadar cerita cinta. Ini kisah sebenar Jiro Horikoshi, otak di sebalik pesawat perang yang paling power di Jepun. Masa kecil dulu, dia obses nak cipta kapal terbang dan nak jadi pilot. Tapi disebabkan rabun, dia terpaksa melupakan hasratnya. So, dia jadi engineer. Pada tahun 1937, Jepun paksa dia untuk bina pesawat perang paling ringan, paling laju dan paling power. Hasilnya, Mitsubishi A6M0, mesin perang yang Jepun guna dalam serangan kamikaze. Yang korang tak tahu, Jiro ni sebenarnya bencikan perang. Dia cuma nak bina pesawat untuk manusia terbang, bukan untuk bunuh. Lepas perang tamat, dia hidup dalam penyesalan dan tak pernah cipta pesawat perang lagi. Plot twist, dalam anime ini, isteri dia, Naoko Satomi, tak pernah wujud pun dalam real life. Miyazaki saja tambah elemen ini untuk tunjuk konflik antara impian dan realiti perang. So, jenis ni hero atau villain? Yang ke-10, Roku Denashi Blues. Sebelum Tokyo Revengers, ada satu manga legend pasal budak sekolah Samseng yang realistik gila, Roku Denashi Blues. Cerita ini pasal Maeda Tyson, budak sekolah dengan muka ganas, badan besar tapi hati baik. Dia impikan untuk menjadi seorang petinju, tapi asyik terlibat dalam perang gangster sekolah. Setiap kali gaduh, bukan sekadar tumbuk-menumbuk, tapi ada loyalty, pengkhianatan dan persahabatan yang buat kau rasa macam real life. Yang rare, Roku Denashi Blues bukan kisah seorang hero yang menang setiap kali berlawan. Kadang-kadang, Maeda kena belasah kau-kau. Tak ada kuasa magic, tak ada plot armor. Cuma real fight yang brutal. Walaupun kurang famous dari manga yang lain, Roku Denashi Blues adalah manga sekolah yang original yang banyak menginspirasi cerita zaman sekarang. Pernah dengar nama ni sebelum ni? Atau kau tim Tokyo Revengers? Jadi, kisah sebenar di sebalik dunia anime. Selama ini, kita ingat anime cuma rekaan semata-mata. Tapi sebenarnya, banyak anime terkenal berdasarkan kisah benar yang tragis, menyentuh hati dan penuh inspirasi. Dari kisah lucu Shin-chan yang sebenarnya lahir dari kesedihan, Slam Dunk yang diinspirasikan dari impian seorang kawan yang sudah tiada, sampailah kepada Roku Denashi Blues yang memaparkan realiti Samsung sekolah di Jepun. Semuanya membuktikan bahawa kisah sebenar lebih dramatik daripada fiksyen. Jadi, selepas ini, bila korang tengok anime, mungkin korang akan terfikir, ada tak kisah sebenar di sebalik cerita ini? Kalau korang suka dengan konten ni, jangan lupa like, share dan subscribe Fakta Pau. Dan kalau korang ada anime lain yang berdasarkan kisah sebenar, drop komen kat bawah. Kita borak kat situ.